Assalamualaikum guys. Hari ni 7 hari bulan 6, hari Ahad. Dah 6 malam kembar abang Aril masuk ward sebabkan ada infection di paru-paru. Ada 3 jenis kuman doktor cakap. So dia masuk since hari apa itu, hari 1 hari bulan, hari Senin. So hari ni hari ke-6. So kita baru nak buat video ni lah, sebab saja je nak buat, sebab nak recordkan momen-momen tu dan nak bagi peringatan lah pada parent kat luar sana, supaya bersedia prepare kalau kita dah anak kecil ni kan. Kita kena extra jaga tu kan, sebab dia orang masih lagi fragile kan. So diorang senang kena jangkitan ni. Jadi dan juga nak persediaan lah dari segi macam pengalaman kita orang sendiri. Kita orang ambil insulin anak selepas dia orang lahir. So bila masuk ward ni memang fully senyap berat lah, bayar sendiri semua kan. So nanti kita share kan momen-momen dia masuk ward. Kita tak sempat nak rekod video apa, semua ada gambar-gambar yang masa hari kejadian masuk semua tu. Sebab yalah, sebab kita kelang kabut rushing anak kita sakit semua kan. So tak sempat nak buat video, nak rekod-rekod apa. Macam ni dah lepas 6 hari pun baru kita nak baru terfikir lah, cakap buat video lah kan, untuk kita share pengalaman kita, journey kita sebagai parent ada anak kembar. Nak jaga 2 orang satu hal, lepas tu dengan seorang sakitnya, seorang tak sakitnya kan. So kita kena separate kan adik dengan abang. And then bil hospital lah, yang paling penting sekali hospital bil lah, swasta kan. Sebab kita nak kita baik untuk rawatan anak kita. So nanti akhir video ni nanti kita share berapa total bil sepanjang berapa hari kita duduk kat sini, masuk di tempat dia orang lahir lah, MSU Medical Specialist di Shah Alam ni. So nanti stay tune guys, nanti kita compile lah video-video ni, kita bagi nampak lah apa yang berlaku dari masa ke semasa. Dan nanti kita post lah, kalau rajin kita post, kalau tak rajin kita simpan je lah video tu. Okay guys. Okey abang. Abang. Abang Aril. Abang Aril okey. Adik saya sakit tekak guys. Okey, ni hari yang ke berapa tadi? Berkampung. Ke-6. Ke-6, bukan ke-7? 6 malam. 6 malam, hari ke-7 lah. Ni proses apa ni? Ni proses snap. Nak bagi cahaya tahap. 4 jam. Sebab disebabkan adik punya abang punya getting better 6 jam sekali. Kalau tak 4 jam sekali. Oh, baik. Oksigen dah okey. Oksigen dah okey. Tapi itulah doktor still nak monitor lagi lah. Hopefully esok oksigen 75. So kesimpulannya apa Daddy? Kesimpulannya jagalah anak baik-baik. Anak baru 37 hari, dia berpantang. Mak ibu masih pantang lagi. Tak habis pantang lagi. Habis pantang kat hospital. Patut jangan keluar je. Duduk terus sini. Single bedroom, nasib baik. Kalau share dengan orang tak tahulah. Dan bilik ni kecil sikit lah daripada bilik yang masa kita bersalin. Tapi tak apalah. Lebih kurang je.
Lepas tu korang ambil lah insurans siap untuk anak korang. Seawal 14 hari. Kita orang tak sempat nak guna insurans sebab waiting period 4 bulan. Tapi Untuk anak dah sakit kena kritikal dulu. lah. Untuk sakit kritikal 4 bulan. So korang saving lah duit banyak. Kalau tak Sebab- tak kepala. Sebab tak tahu apa akan jadi lepas ni kan. Kita orang pun dah masuk saving. Dia bagi macam ni lah bilik dia. Dia bagi apa? Basic lah. Ada baby cot ni besar. Ni sofa bed. Ni view. Ni berpis makan. Makan boleh pilih lah. Okey lah bilik. Alhamdulillah sikit lagi nak habis jenis ni. Rindu rumah. Sian dia pisah lah keluar dia. Wayar pun dah buka. Tak ada muka kat wayar dah. Hopefully oxygen baby getting better esok. 100% insyaAllah, amin. Tak larat dah duduk hospital ni. Tak larat dah pisah. Rindu Kita rumah. kena pisahkan sebab tak nak adik dia jangkit. Anak-anak kita orang kena 3 virus. Virus para influenza, virus pneumonia, Dia dah bagi report Zat. Tak bagi satu tak ada lagi, nanti kot dia. tak keluar dia. Dengan virus rhino tu, dia actually 3 serangkai. Jadi satu penyakit lah yang dipanggil pneumonia, apa benda tu. Penyakit tu yang serang paru-paru baby. Selalunya benda ni physical touch, sama ada kena cium ataupun kena pegang dengan orang. Yang sekeliling ni tak sangat. Dia yang physical touch tu, yang cium-cium, tak tahulah kan siapa bawa. And bila orang besar kena, dia tak rasa apa-apa. Dia sebenarnya kena benda tu, tapi bila kena kat baby, baby yang rasa kuat. So, orang besar dah ada antibody. Macam baby dia belum ada lagi. Tu yang dia senang kena. So baby kena nap. Sayang baby. Dia Tapi dia strong. Tak boleh. Pegang. Okay, tu ni pakai. Di. Siang mami. Yang hari 6 malam tidur 6 malam tak jumpa. twin. Twin. Seorang lagi. 2 malam tidur sini. 2 malam twin teman. Tapi kita orang kena. Doktor cakap Tapi actually this one untuk yang tu kita orang tu. Ni untuk abangnya. Kena pisahkan tak betul sekali. baca pisahkan lah. Tu So balik tak nak rumah. berisiko lah. Hi guys, so today 8 Jun pukul 8.12 malam. Abang esok insyaAllah dah boleh discharge. Abang. So hari ni kita tidur sini lah. Since doktor kata dah boleh duduk sekali. So kita dah bawa adik datang sini. Adik pun dah boleh tidur sini dengan abang. Hai. Hai sayang. So boleh tidur sekali dah. Adik dengan abang. Besok pagi insyaAllah boleh discharge lah. Selepas Isnin malam lepas masuk. Ni Isnin. Dah seminggu lah. Kita order chicken rice tadi. Sambil makan. Mari kita live. Hello guys. Kakak tidur sini hari ni. Saya tidur sini habis. Sebab besok nak balik dah. Tengok tu Sekarang abang pukul saya pukul 8 sakit, semua. guys. Abang saya Adik, adik. Abang saya sakit guys. Tapi dua-dua tengah tidur. Dua-dua baby tidur. Tengok tu sakit guys. Abang tidur. Tidur guys. Adik dia pun tidur. Both of them tidur. So yeah, InsyaAllah malam ni malam last kita tidur kat sini. Bukan kita lah, Abang Aril dengan Mami last tidur kat sini. So besok dah boleh discharge. Bye. Bye hospital.
Adik dia tidur. Betul. Betul. Kita 15 lebih eh. Beres kabar itu 180. So total 16,180. RM14,180. Kat masuk pin ni. Attention please. Ticket number ER002. Please proceed to level 1 payment counter. Ticket ER002. Level 1 payment counter. Okey, masuk. So guys, bill total 8 malam 16,180. Balik dah. Jadi guys, kita Settle semua. 8 malam. So jom, let's go.
Kak Lan, jom. Hello guys, saya nak balik rumah. Jom. Cik guys. Okay, bye. Balik dah. Muat dah dia. Ni nak balik dah. Hello guys, kita nak balik guys. 8 hari guys. 8 hari kat sini. So, ni dah di parking dia ni. Hello guys, saya Ni lah parking dia. Saya nak beli Let's go. foto guys. Lah. Jom. Jom. Go. Terima kasih. Sana ada buat makan. Ni tempat parking. Sini link to MSU University. Sini tempat makan.